diletakkan tajuk oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, 15 maksiat yang menurunkan bala. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. 15 benda ni kalau buat, mesti turun bala ni, mesti turun. Nabi jamin. Seperti mana ada jaminan kepada kebaikan yang akan berlaku, begitu juga ada ancaman dan peringatan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni diterjemahkan oleh Syekh Fahmi. Syekh Fahmi ni orang yang alim lah dalam bahasa Arab, sebagainya orang alim, tinggi ilmunya. Dan dalam pelbagai bidang lain, fiqh pun faqih Syekh Fahmi. Apa yang dia hurai pasal 15 hadis ni, 2 baris saja. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata dunia pada hari ini telah mengalami segala apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hak Nabi sebut tu 15 tu semua jadi dah, kata Syekh Fahmi. Hanya mungkin belum sampai ke tingkatan akhir. Tingkatan akhir ni maksudnya setiap 15 tu sampai ke muncak. Berlaku ada lagi? Berlaku keseluruhannya. Maka sudah layak, wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah, untuk Allah Ta'ala turunkan bala. Apa dia? 1. Apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Yang kaya semakin kaya. Perbendaharaan dan kekayaan negara berlegar di kalangan orang tertentu saja. Negara mana ni Ustaz saya sebut enggak? Tak payah tengok luar lah, tak payah tengok mana-mana. Seluruh negara di atas muka bumi Allah ni hampir kesemuanya macam itulah keadaan dia. Hampir kesemuanya. Kekayaan yang Allah bagi, tuan-tuan sekalian, semua negara atas dunia ni, semua negara atas dunia ni, ketika mana kekayaan negara itu dibahagikan bisawiyah, dengan sama rata, maka tidak akan ada seorang pun fakir atau miskin dalam negara itu. Kedua, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan, orang bagi amanah jawatan lah, yang tu lah tempat nak keuntungan. Zakat dijadikan hutang, tak bayar. Nombor 4, suami mengikuti kemahuan isteri. Dalam keadaan dia ikut kemahuan isteri, dia buat apa? Dia derhaka dengan ibu dia. Siapa yang faham bahasa Arab, dia bersambung tu, sifat tu bersambung. Benda yang banyak kamu akan tengok di akhir zaman nanti, suami yang ikut kemahuan isteri kemudian membelakangkan ibu dia sendiri. Dia ikut kemahuan isteri, sambungan sifat orang tu, dan dia menderhakai ibu dia. Untuk ikut dan taat kepada isteri, permintaan isteri, kehendak isteri, menjadi derhaka kepada ibu dia, kata Rasulullah. Nombor 3 sifat dia, kalau dengan kawan, baik. Keempat sifat dia, dan menjauhkan diri dari ayahnya. Dengan ayah ni, dia double standard. Habis, 7. Kemudian 8, ini lain pula. Suara-suara ditinggikan dalam masjid, bergaduh. Gaduh pasal duit masjid, bergaduh pasal nak berebut ambil tu. Pegang tak hidup pun masjid. Dah memang mereka tak pergi masjid. Orang duk pegang buat elok dah. Buat program elok dah. Dia nak juga, hak grup tu nak juga. Pegang-pegang tak main masjid pun. Sebab memang bukan orang masjid. Yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Tuan, hak pegang jawatan tu, yang Nabi kata akhir zaman tu, 15 bala hak orang panggil serangkai ni, 15 serangkai ni, Nabi kata kamu akan tengok yang pegang jawatan, yang jadi ketua ni hak paling jahat. Dia yang pegang. Seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya, bukan sebab dia baik, sebab jahat sungguh. Semua kat takut dengan dia, kena rapat dengan dia. Kalau tak rapat, siap. Ada belakang. Minuman keras sudah diminum di segenap tempat. Kain sutera banyak dipakai, hak ni puluh-puluh tahun. Nombor 13
Penyebab bala, para artis disanjung-sanjung. Tuan-tuan tengok Syekh Fahmi terjemah apa? Para artis disanjung-sanjung. Hak menari, melompat, hak tak ada agama, hak tak ada tudung, hak tak ada apa. Hak sat sebut solat, satgi buat benda maksiat pula. Hak ni yang disanjung pada hari ni. Cukup sanjung. Nak buat program mana, nak tarik crowd, kena selit artis 2-3 orang. Hak berjoget, bergelek ni, lagi ramai lah. Disanjung habis-habisan. Diberi anugerah, dibuat program jutaan ringgit dalam TV setiap hari. Program, rancangan dan ruang untuk artis melalaikan umat Nabi Muhammad setiap hari. Ada ruang. Peruntukan banyak. Artis disanjung-sanjung. Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam terjemah. Muzik banyak dimainkan. Semua rumah ada muzik. Yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat generasi pertama. Ini Syiah banyak. Syiah yang melaknat generasi pertama siapa dia? Sahabat radhiyallahu anhum. No? Kumpulan yang paling mulia para sahabat, yang itulah yang dilaknat oleh Syiah. Bahaya Syiah ni. No? Kata Rasulullah, ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Hak ni yang paling gerun sekali hak ni. Tuhan ubah jadi makhluk lain. Seperti mana dulu Bani Israel diubah oleh Allah. Sebahagian dia jadi kera, sebahagian dia jadi babi pun ada. Babi. Ubah jadi babi. Sekampung jadi babi, keluar. Tapi dia tak beranak pinak, dia mati. Masuk hutan apa semua, hidup sampai tua, mati. Bani Israel satu ketika dahulu, dan Nabi sebut, ketika umat aku melakukan 15 maksiat ni, Allah boleh menurunkan bala ini. Wal'iyadzubillah.